Selalu masyarakat kita kadang-kadang dia tersilap dah ni. Kemarau 6 bulan dah ni. Bumi nak merekah ni. Kita pun semayang aja, semayang istisqa, air talabu suqya, minta tuangan air. Kita pun semayang aja. Semayang sunat istisqa, hujan pun turun dengan lebatnya. Wah, masing-masing perut dah ada. Alhamdulillah, ni berkat kita semayang ni. Kau semayang kemudian turun hujan tu dah siap pada azali dia dah. Turun hujan yang kita semayang tu dah siap pada azal. Adakah kita semayang mau Tuhan taksis? Betul. Taksis iradat azal. Kita maju usuluddin kan? Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua makhluk. Takluk kudrat apa? At-taksir. Takluk iradat apa? At-taksis. Semua benda dah siap pada azal. Boleh kita kata bapak saya menikah dengan mak saya hantar surat jemputan. Boleh? Ya? Boleh tak? Bapak saya menikah mak saya hantar kat jemputan. Kau jemputan kau belum ada lagi. Faham ya? Mana kita ni baru datang. Semayang kita baru datang, doa kita baru datang. Habis nak pandang macam mana? Nak pandang dia, pandang dulu azali lagi Tuhan dah taksiskan. Kemarau sekian masa diturunkan hujan, masa diturunkan hujan, dia jadikan kita sebab serta. Macam tu pandang. Baru nampak dia. Kalau kita tak pandang macam tu, kita nampak usaha kita, akhirnya kita terhijab dengan ibadat. Kita buat ibadat, rupanya kita nampak diri kita yang hebat, bukan nampak kebesaran Tuhan. Patut kita buat ibadat lebih turun, kita nampak ni haza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah yang dah siap pada azali lagi. Alhamdulillah, Tuhan jadikan kita menjadi penyebab turun hujan, digerakkan kita semayang minta hujan. Macam tu cara baca dia.